Okay. Okay, baik. Okay. Setakat ni tuan faham, no? Okay, faham. Anggapkan yang latihan satu tu maklumat tu daripada BQ lah kan. Betul. Kena transfer masuk ke gancap Microsoft Project kan. Okay, next apa yang tuan kena buat ni, tuan kena lock lah kan. Tuan kena lock program ni. Dengan cara kaedah dia, tuan kena jadikan semua task-task ni dalam mood auto schedule. Mood. Nampak tak ada kolom task mode tu? Dekat tepi baru task name kan. Ni saya set Mana? kat bawah ni. Bukan. Tak payah buat kat sini. So, saya kena pergi ke mana? Ribbon. Tuan kena highlight. Tuan kena select daripada ID 1 sampai 10. Select dah. 1 sampai 10 lah. Hati-hati lah. Lepas tu, tuan nampak dah tu dekat ribbon atas tu kan? Ni. Baca dulu. Jangan baca. Auto schedule. Automatically calculate start finish duration for this. Lepas tu saya baca sheet manual lah. Macam mana? Baca manual tadi dengan auto. Auto dengan manual. Baca. Oh, sekejap. Baca tahu. Tak faham. Update manually so that value you enter start finish duration are not automatically updated. Oh, okay. Kena auto schedule lah supaya dia automatic nanti kira untuk kita kan. Betul tak faham? Siapa tak faham? Tak jelas lah. Okay, jadi tuan kena pilih auto schedule lah. Okay, saya tekan Nampak tak? Kita kena make sure dia ni lah. Dia dalam mode auto schedule. Okay, next. Apa yang kita kena buat ialah tuan kena jadikan CPM tu sebagai tajuk utama. Macam mana nak jadikan dia sebagai satu tajuk utama? Tuan kena indent. Okay, tuan kena select ID 2 sampai 10. Select tuan. ID 2 sampai 10. Indent sekejap. Ni. Saya tak ingat. Betul kan? Okay, baik. Okay. Sekarang ni tak faham. Okay, next. Okay, sekarang ni semua aktiviti A sampai J tu dia dah masuk dalam tajuk utama dia, iaitu tajuk CPM. Betul. Senanglah kita nak
manage kan. Betul. Kita kena make sure a better hierarchy lah. Will organize your task activity lah. Okay. Next ni adalah apa yang kita kena buat ialah tuan kena make sure dia punya hubungan tu. Hubungan-hubungan kan. Macam latihan 1 tu dia ada hubungan kan. Lepas A pergi mana? Betul. A dia pergi B, C, D kan. A kan. Lepas tu B pergi mana? C pergi mana? D pergi mana? Sampailah J. Tuan kena link dia. Linking the task. To create a better dependency. Kebergantungan tu tidak boleh diputus. Kalau putus, sekarang ni putus ni tuan ni. Betul. Bila putus macam ni, dalam Gantt tuan ni, tuan ada 10 kontrak dalam ni. 10 kontrak. Jadi kita tak mau sampai ada banyak kontrak kan. Kita nak satu kontrak kan. Satu program lah kan. Betul. Bila banyak-banyak terputus ni, dia akan create banyak kontrak. Faham? Faham. Okay, baik. Okay. Sekarang ni, tuan pergi dekat kolom duration. Nampak tak tepi tu lah, tepi task name tu kan? Pergi dekat header. Okay, header tengah tu, klik kanan mouse. Insert column. Tuan pilih predecessor. Pilih predecessor.